Culture. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat berjumpa kembali untuk Rakan Muda Present Bob Culture. Pejam celik. Kita dah sampai ke episod yang terakhir untuk tahun 2025. So terima kasih yang support daripada hari pertama Bob Culture sampailah ke saat ini. Okey, Rakan Muda Present Bob Culture hari ini special untuk episod yang terakhir. Kalau yang mana mengikuti, kita ada kumbang dia semua. Untuk last corner ni kita bawa sekuntum bunga lah. Bunga pun bukan bunga biasa-biasa lah. Ini kalau kita tengok dia memang menyala macam bunga api macam tu. Kan. Okay. So hari ni kita bawakan seseorang yang kita nak borak tentang culture untuk freelance. Macam mana nak bina branding diri, nak jana income melalui hari ni punya orang kata apa, macam teknologi kan, internet dan sebagainya. Kita ada Asha Sleepy Godzilla, guys. Yay! Hello, hi everyone. Saya Asha Sleepy Godzilla. Thank you, Bob. Saya jadi orang last untuk tahun ni. Ya. Bagus. Akhirnya ada perempuan dekat rancangan ni. Yes. Untuk kita rasa macam kena ada lah, sebab wanita ni penyeri kan. Jadi So selama ni suram je lah. bukanlah kita cuba untuk seri kan tu. Baik. Okay. So Asha sihat? Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Kalau tak sihat tak dekat sini, Bob. Betul. Thank you so much invite Asha. Okay. Hari ni Asha cerita sikit. Kita nak tahu Asha punya. Kita tahu Asha bermula hari ni dikenali sebagai orang yang buat konten, produk itu, produk ini, review dan sebagainya. So kita nak tanya dulu, kita nak pergi ke belakang, cerita sikit how you start ataupun macam mana Asha boleh jump dalam bidang macam ni. Okay. So kalau nak sembang jauh sikit, so kita start daripada 2019 lah. Before saya start semua benda yang freelancing ni, saya adalah seorang e-commerce sales and marketing. Wow. So macam saya duk fikir, daripada saya kerja untuk orang lain 24 jam, saya kena prepare diri saya, better saya buat untuk diri saya sendiri. Okay. Jadi daripada situ 2020 saya start untuk streaming. Okay. So masa tu diorang baru start lagi dekat Facebook kan. Lepas dah streaming, kita join untuk e-sport, Okay. kita jadi hosting, kita jadi casting, and kita buat transition untuk ke tech and gadget. Kita buat review untuk lama tersangkut lah. Okay. Buat review untuk content creation untuk tech and gadget. Okay. Alright. So rasa macam tak boleh kerja dengan orang lah masa tu. Bukan tak boleh kerja, tapi bila you rasa macam you consume time lebih daripada yang sepatutnya, better you spend time untuk diri sendiri. Yang tu untuk saya lah. Sebab saya masa tu bila kita dekat bahagian e-commerce ni, especially bila ada hari yang besar macam 11, 12, so kita kena macam prepare sampai pukul 3 pagi, 4 pagi kan. Okay. Jadi macam daripada situ saya fikir, betul buat untuk diri sendiri. Daripada kita kayakan orang lain, aku kayakan diri sendiri je lah. At least masa tu untuk kita sendiri. Okay, yang jadi e-commerce ni jadi apa? Jadi yang dekat depan kamera macam, guys, Tidak. screen, Masa gitu ke? tu belum ada lagi trend untuk live host. Okay. Live host pula. Live host. Okay. So masa tu kita buat macam saya cakap tadi, sales and marketing. So saya prepare website, kita prepare everything before the sales. Baru tu kita macam buat promotion apa yang better untuk kita punya consumer, customer. Okay. Macam tu lah, macam korang nampak combo-combo masa 12 tu lah. Yang tu lah kerja saya lebih kurang macam tu. Okay. Faham. So tahun 2020 pergi kepada streamer, jadi streamer. Ya, dulu betul. lah. Jadi streamer dulu. Masa tu kita fokus streaming, kita start belajar game walaupun saya tak tahu masa tu main game. Okay. Asha memang main game ke memang tak main game? Tak. Saya tak pernah terlintas dalam otak saya ni saya akan main game. Sebab saya bukan seorang yang suka main game. Okay. Tapi masa tu disebabkan kita baru berhenti kerja and I saw opportunity dalam this industry, plus tak ramai perempuan ada. Okay. Jadi kita masuk dalam tu, kita buat yang sehabis baik walaupun bukan jadi pro player tapi kita jadi entertainer. Streamer tu lah. Game apa first main? Masa first tu GTA 5 tapi Okay. saya tak suka, asyik kena colek lah konten dia. Okay. Saya rimas lah sikit-sikit kena colek. Jadi lepas tu saya bergerak kepada competitive game, PUBG Mobile. Okay. So PUBG Mobile tu saya diajar oleh viewer-viewer untuk bermain lah dengan cara yang betul. Okay.
ada minat main game? Sebab setengah orang tak minat main game. Sejujurnya lah Bob, tak ada. Tak ada. Yang saya nampak peluang. Okay. So sebab saya daripada kecil juga, saya suka cari duit sendiri. So kalau saya nampak peluang ni, saya jual je. Dia nampak saya jual. Saya nampak saya join. Saya nampak saya buat. Jadi disebabkan itu, saya nampak peluang kat dalam industri e-sport. Jadi saya join lah. Okay. So maknanya dari kecil lah yang suka menjual-menjual. Ni kalau pantang tengok cawan ni boleh jual cawan ni. Betul. Dia macam duit dekat mata tu kecing. Okay. Bagus orang macam ni patutlah jadi sales marketing and so on. Okay. So first main game adalah GTA 5. Lepas tu pergi kepada PUBG Mobile. So nak tanya, bila dah pergi contohlah macam PUBG Mobile kan, main apa semua tu, Asha macam nak pupuk, macam tak minat kan, tapi nak pupuk, nak macam dia senang je sebab kita ada fixed schedule. Masa tu kita kena spend 1 hari 8 jam. So bila you dah hadap benda tu 8 jam sehari dan setiap hari you kena buat benda yang sama, takkan you tak ada minat dekat benda tu kan. Kalau kita tercampak kat tempat lain pun, even kita tak tahu pun, bila kita dah spend lebih masa kat situ, kita akan berminat untuk buat benda tu and ambil tahu. Macam tu lah saya belajar PUBG Mobile. Masa tu lah saya baru belajar main game, and masa tu juga saya belajar untuk jadi host, saya belajar untuk jadi caster. Tapi masih lagi dalam ruangan yang awal-awal ni kan, income ketika itu jadi streamer. Kalau ikutkan saya dulu, saya dapat tahu memang orang macam sukalah jadi streamer. Memang hype lah streamer ni. Okay, untuk first tu pun saya tak sure lagi saya sama ada saya boleh generate income daripada situ atau tidak kan. Tapi yang kita tahu for sure masa tu, sebelum kita jadi streamer, kita tahu yang streamer-streamer lain ada terima gift. Yang tu kira macam donation daripada viewer. So saya expect yang tu saja. Tapi lepas itu lebih lagi daripada yang sepatutnya kita tahulah. Tapi untuk awal tu, you guys kena, macam bagi saya, kena konsisten, kena disiplin, kena ada schedule sendiri, so that macam algoritma pun boleh tahu yang you ada untuk masa ni. Sebab that's why ada orang cakap, alah senang je nak buat duit. Cuba buat. Kalau you tak konsisten, you tak ada disiplin, you nak appear dekat social media sangat sukar. Sebab algoritma, apa-apa pun algoritma is a key lah. Sebab tu kena ada fixed schedule. So memang Asha akan susun lah. Memang kena susun lah masa tu Bob. Masa tu awal-awal, gaji memang kurang lah. Sebab sendiri kan. kurang daripada yang sepatutnya lah kan. Tapi disebabkan I rasa macam kita boleh buat. Kalau orang lain boleh buat macam ni, mungkin ini jalan kita kan. Sebab saya masa tu pun saya banyak refer kepada sini-sini yang ada kat dalam industri. Jadi macam saya tanya, kalau macam ni contoh apa yang seterusnya, apa yang akan berlaku. Jadi dia cakap, kalau you nak capai benda ni, you kena buat ini. Dia ada step-step dia. Itulah. Timing tu kalau boleh share timing ni tengah malam ada tengah malam. Timing saya tak adalah ambil tengah malam sebab saya bukan burung hantu masa tu. Masa tu lah. Tapi saya fix schedule yang masa yang saya rasa saya bertenaga. Contohnya saya buat daripada pukul 9 sampai pukul 12, atau 1 sampai pukul 4, lepas tu 8 sampai pukul 10. Saya punya masa macam tu lah. Tak ada yang pagi ni. Tak. Saya tak boleh lah. Plus saya tak boleh nak entertain orang masa saya mengantuk. Yeah. Okay. Dia timing tak ada efek macam income ke? Sebab saya tengok ada seorang tu streamer saya tengok, sampai mata merah ni. Mata merah dah memang barai ni kan. Tapi still macam guys. You tahu sebab apa? Yang tu lah orang cakap algoritma. Sebab masa startnya, dia dah start daripada pukul 10 malam sampai pukul 3 pagi. So bila macam sistem dah baca, dia ni aktif pukul 10 malam sampai pukul 3 pagi. So sistem akan push dia ke atas. So masa tu dia akan dapat more audience. Audience adalah key dia lah untuk ni. Masa. Kalau you dah set, you teruskan dengan masa tersebut. You jangan tukar-tukar. Kalau tak nanti viewer, dia ni stream pukul berapa macam selalu pukul 10, check tak ada pun. Tengok-tengok dia macam sekejap pukul 10, sekejap pukul 8. Macam mana orang nak tahu? Orang pun pening, sistem pun pening. Okay guys, hari ni kita belajar banyak. Maknanya korang yang mana nak jadi streamer kena ada specific time yang korang akan ada lah. Okay, kejap lagi kita borak lagi banyak lagi benda ni. Kalau kat luar mahal tau, tapi dekat hari ni Asha borakkan dengan korang semua. Terus
sekali untuk Rakan Muda Present Bob Culture. Alright guys, kembali untuk Rakan Muda Present Bob Culture di sini. Hari ni kita lepak dengan Asha Sleepy Godzillas. Okay, Asha. Ya. Patutlah tak suka jadi stream untuk pagi-pagi. Sebab suka mengantuk, betul? Saya memang kuat mengantuk. Tapi masa tu saya start pukul 9 juga hari 9 saya. 9 pagi. 9 pagi busuk-busuk saya dah depan kamera lah. Oh, masa tu okay. Siap tak siap masa tu? Masa ke macam ikat-ikat rambut sikit je? Oh tak, saya suka macam orang pandang saya, ni the real one. Mana memang busuk-busuk pun aku duduk depan kamera. Tapi orang tak boleh bau kan. Yeah. Tapi adalah presentable lah juga. Tak adalah sampai rambut jadi pontianak ke apa kan. Okay, so selain daripada Asha cakap tadi disiplin, apa lagi yang jadi as a streamer ketika itu yang you kena ada? Sebab time tu streamer banyak. Betul. Bagi saya keunikan lah. Apa yang you bawa beza daripada orang lain. Sebab masa tu kita boleh cakap itu punya industri lelaki yang dominan. Okay. Jadi perempuannya sikit-sikit saja. Okay. Jadi kalau saya nak bawakan gameplay pro, saya tak dapat. Saya tak reti kan. Sebab yang tu masa tu kalau you pro, better for you lah. Okay. More exposure lah. Sebab orang nak belajar lebih daripada you. Tapi kalau macam I lebihkan bercakap dengan viewer. Okay. I memang borak memang borak macam you lah. Kacip kan. Okay, borak kacip. Memang borak. Tu bagi kita main dengan viewer kita. Bagi peluang lah untuk diorang join kita. Okay. Dia macam it's kind like macam buat show lah. Ya, macam show. Macam sekarang ni cuma tak ada audience. Okay. Audience online. Macam tu lah. Hari-hari buat hari ke? Macam mana segi penat? Kau tak ke macam hari ni rasa macam aduh macam mana aku nak kena buat? Tak boleh. Sebab bila awal-awal tu you tak boleh layan malas you tak boleh layan penat you. Okay. Sebab selagi you tak ada macam apa tu fixed income. Masa tu I macam tak boleh. I kena kekalkan I punya numbers. Lepas tu I kena kekalkan visibility I dekat social media. That's why I rasa macam tak boleh. Penat ke I tak nak rehat. I tetap buat lah. Ya. Nampak power kan? Sebab time tu rasa macam aku ini kerja aku ni kan. Kalau aku tak buat nanti tak ada income. Sama lah, betul juga. Sebab kira kita punya tanggungjawab juga untuk diri sendiri lah. That is the only way lah. Sebab masa tu pun COVID kan. So geng-geng streamer ni kira banyak dan hype. Tambah pula time tu PKP and so on. So memang orang macam duduk rumah. So jadi streamer ni one of the advantage lah untuk duduk rumah dan hiburkan orang. Saya rasa macam tu tak? Betul. Sebab masa tu siapa-siapa yang tengah naik ke social media, diorang naik. Sebab saya tengok ada yang YouTuber sekarang ni 300,000. Bila saya tanya dia punya bila dia start COVID. Zaman COVID. YouTuber, content creator dekat TikTok, dekat YouTube, dekat Facebook, semua naik time COVID. Okay, faham ya. Time tu. Okay. Alright, so bila dah jadi streamer and so on, okay, nak tanya juga first you punya setup game apa semua berapa menelan kos? Okay. Nak buat semualah dengan OBS semua kan, kalau ada lah. Untuk starter kan, selalu bila orang tanya saya berapa kos saya hanya pakai apa yang saya ada. Apa yang ada. Kalau masa tu saya ada laptop, saya pakai laptop. Kalau masa tu saya ada PC, saya pakai PC. Sebab saya macam tak galakkan orang untuk untuk first ni you kena beli sampai 10,000, beli GPU 5070 semua. Tak. Saya akan cakap apa yang you ada. Kalau you ada phone, you start dengan phone you. Tapi masa tu memang saya dah ada komputer kat rumah. Jadi saya pakailah komputer tu untuk buat. Masa tu pakai benda pertama yang saya invest adalah kamera. Webcam. Okay. Macam Asha cakap tadi, Asha tak pernah tahu games. Dari segi tech Asha ada knowledge tak pasal tu? Ketika mula-mula. Sebab nak mula ni apa benda ni? Sama je. Kosong. Semua study pada YouTube. Macam mana nak stream pun? Semua study pada YouTube. Kita satu macam kita tanya orang. Kedua, janganlah depend sangat kan. Kalau orang cakap you kena buat guna OBS. Dan cuma nak guna OBS, takkan you nak tanya semua orang untuk set up kan untuk you kan. So kita YouTube lah. So memang belajar daripada macam mana nak mirror screen phone ke PC, macam mana nak set up bagi clear supaya line tak putus-putus. Perjalanan itu. Banyak kalau kau fikir balik. Penat sampai sekarang pun. Kita sebagai manusia kan, tiba kita tak boleh nak berhenti belajar. Walaupun kita dah berhenti daripada degree, master, PhD, tetap belajar. Betul. Bagus kan? Betul.
Hashtag dan dakwah. Dan dakwah. tak serius. Betul. Kalau balik-balik macam sampai sekarang pun bila saya buat untuk tag and review, saya tetap study dulu produk. Kena belajar dulu macam mana nak shooting ni, macam mana nak buat ni. Semua pun kita belajar daripada YouTube. Easy. Coach yang paling free. YouTube. Coach You namanya. Okay. Alright. So bila dah jadi streamer, dah buat apa semua, so cerita sikit macam mana boleh spread the wings pergi kepada jadi caster tengok, jadi hosting and so on. Okay, untuk first tu sebab bila tengah main game tu kan, waktu diorang cakap, Asha buka lah room untuk PUBG Mobile. Okay, room tu maknanya dia boleh muat daripada 4 orang, kita muatkan 100 orang dalam satu room. Okay. So, bila saya buka, takkan saya nak biarkan stream saya kosong je kan, tengok gameplay. Jadi kita pun macam terfikir, bola sepak boleh. Okay. Kan bola sepak. Betul saya teringat macam macam tu diorang komentator kan. Okay. Jadi saya cubalah. Jadi masa komentator. Masa tu memang acah-acah casting je tak reti pun. Okay. Tak reti player ni tu tembak pun mati semua. Lepas tu sekali benda tu orang nampak. Jadi orang macam PUBG Mobile nampak yang dia boleh buat. Jadi dia recommend saya untuk buat dekat pentas yang betul-betul pentas. Okay. Wah, takutnya time tu. Okay. Tapi masa tu saya memang baru belajar untuk casting. So daripada situlah, apa yang you rasa you boleh buat, just buat je dekat your own page. Okay. Kalau orang nampak, orang akan jadikan you the real one. Fake it until you make it. Okay. Guys, tu tips yang buat dekat korang punya profile media sosial lah. Nanti orang nampak kat situ dan korang akan dapat peluang-peluang macam Asha. Jadi caster, jadi sebagainya. Okay. Nak tanya juga pasal penjanaan income. Asha rasa sampai ke hari ni, Asha rasa jadi freelance adalah benda yang boleh jana income, boleh support your daily life ataupun Asha rasa macam 50-50 macam tu. I boleh cakap perjalanan influencer ataupun freelance ni semua lain-lain. Okay, tapi untuk I alhamdulillah dalam 5 tahun saya buat ni bolehlah hidup selesa lah. Selesa untuk saya. Saya jenis yang bukan yang spend lebih. Sebab kita tahu kita hari ni mungkin sunshine, rainbow, tapi esok mungkin hujan lebat. Jadi kita kena perlukan planning, saving and perlukan lebih banyak kerja untuk generate income. You tak boleh selesa dengan satu benda saja. Jadi saya macam tu lah. Okay. So generate income untuk influencer, yes you can. You boleh generate lebih daripada apa yang you dapat sekarang. Okay. Alright. And you boleh dapat kurang daripada apa yang you dapat. Cuma depend on yourself. Yes. Okay. Alright. So boleh apa semua untuk ni. Saya nak tanya juga pasal pendidikan. Asha rasa sebab hari ni budak-budak macam saya tak nak belajar ni, apa nak jadi macam Asha sendiri. Itu jadi influencer dapat pakai kereta besar sama cakap aku pakai Saga je. Macam mana Asha? Apa Asha nak respon kepada budak-budak yang cakap tak nak belajar, nak jadi influencer? Yang tu yang you nampak good side je, dek. Bila kau nampak income ada ramai orang dapat income tinggi, lepas tu diorang akan spend lebih. You tahu tak, bila you jadi freelance, dia macam ibarat you running the whole company by yourself. Okay. So macam you kena buat planning sendiri, strategi. So daripada basic, macam sekarang ni contoh, kalau you kerja dengan orang, you hanya handle untuk content ataupun you hanya handle financial, tapi you tak ambil tahu part yang seterusnya. Sebelum-sebelum dan sampai selepas. So running company perlukan knowledge, perlukan kesabaran, patience and everything. Tapi yang penting ilmu lah. Sebab apa, bila saya nak start planning tu, saya kurang sikit. Jadi saya perlukan consultant untuk plan. Sleepy Godzilla ni nak bawa ke mana? Apa goal dia? Lepas tu cuma nak susun, nak pergi buat quotation untuk customer, untuk klien kan. Lepas tu buat invoice lagi. Lepas tu cuma mana kau nak minta duit kau dekat klien sampai 3 bulan, 6 bulan. Yang tu semua benda pun gunakan ilmu. So macam nak PR dengan orang, you nak dapatkan job. Weh, takkan nak cakap, kau ada job nak, boleh tak? Orang tak layan. Baru tadi saya buat. Tapi benda tu macam PR, skills, negotiation, semua benda tu macam
okay, you bagi I ni, I bagi you tu. So dia macam win-win. So the way you talk to people, the way you discuss to people, untuk benda ni you perlukan ilmu. You tak boleh main terja je. Kalau you cakap jadi influencer terus pakai kereta besar, alamak dek, sekejap je. I boleh cakap you memang boleh pakai kereta besar, tapi mungkin you lepas tu you tak boleh nak konsistenkan diri you untuk buat payment setiap bulan. Okay. Nampak? Dengar tu. Alright. So ilmu tu penting kesimpulannya. Okay. So Aisyah, seterusnya pergi kepada hari ni. Tag. Yes. Seronok lah kita tengok Aisyah kan, daripada awal apa semua. Hari ni dah berkolaborasi dengan jenama-jenama besar, kita tengok kan. Tak sangka tengok, Aisyah dapat barang ni, kenapa dia ambil satu je? Wow. Semua tu kejap lagi untuk Rakan Muda Present Pop Culture. Yes, Rakan Muda Present Pop Culture di sini bersama dengan Aisyah Sleepy Godzilla. Kita dah pergi kepada Fasha. Kau ingat kau jemput siapa? Fasha pula. Dia gabungan Fasa dan juga Asha. Fasa Asha sekarang yang tengah berada dalam lapangan tech dan juga gadget. So cerita sikit lah macam mana boleh jump into this world dan tengok dia punya dunia dia agak best macam seronok seronok kan, boleh cerita. Memang seronok. Okay, so masa saya streaming tu, saya tak hanya streaming, saya penuhkan 24 jam saya dengan masa untuk buat benda yang lain. Okay. Jadi dalam masa yang sama saya buat tag. Jadi masa tu saya ada laptop, saya review laptop. Saya macam macam mana kita first time nak produce video sendiri. Jadi saya belajar untuk laptop ni, cerita pasal spek dia semua. So start daripada situ ada brand nampak. So selalunya mana-mana content creator diorang akan cakap buat apa yang ada kat dalam tangan dulu. So saya buat dulu apa yang saya ada. Saya buat mic, saya buat laptop, saya buat PC. Okay, cop. Ini memang awal-awal ni memang Aisyah tahu pasal tag ke memang macam saya cakap, saya kosong. Okay, alright, kita kena faham. Saya belajar. Okay, alright. Sebabnya saya tak suka masuk benda yang mainstream. You pernah dengar tak Red Ocean dengan Blue Ocean? Okay. Okay. Kalau Red Ocean, kalau perempuan orang akan cakap makeup, pasal makeup skincare. Tapi tak adalah saya cakap saya tak boleh masuk kan. Cuma saya rasa macam saya nak yang lain. Okay. Jadi saya masuklah lelaki punya industri. Apa yang lelaki minat saya buat. Contoh macam game dengan tag. Kan? Jadi saya masuk tag. So walaupun saya tak macam kosong, saya cakap saya cari ilmu tu lah. Ya, betul. Saya belajar lah pasal laptop walaupun kita tak tahu kan. Jadi sikit-sikit sampai sekarang pun masih godek lagi pasal tech and gadget ni. Jadi kita sikit-sikit kita produce lah apa yang kita ada kat tangan, belajar semua benda dan baru buat video. Alright. Bermula dengan laptop. Yes, sir. Laptop sendiri tu. Yes, sir. Okay. Susah perjalanan tu. Susah lah. Waktu syuting Aisyah dibantu ke Aisyah memang buat seorang? Untuk first tu seorang. Untuk first seorang. Sekarang ni alhamdulillah kita ada assistant. Itu yang video macam untuk first tu kan masa tu nak belajar pasal kamera pula. Ni nak shoot macam mana, nak bagi gambar lawa. Cuma kita belajar lah. Macam sekarang kita ada kamera dengan lighting. Orang cakap kalau nak gambar lawa, nak video lawa pakai kamera je. Aku spend je dengan kamera. Lepas tu alamak tak jadi. Tak jadi. Lepas tu saya sampai pergi workshop tau. Cuma nak jadikan video ni berkualiti. Saya pergi belajar pasal lighting. Saya pergi workshop sampai ke Taiwan. Oh ya? Sampai ke Taiwan saya pergi belajar pasal lighting. Jadi bila kita belajar pasal lighting, now kita tahu antara device dengan lighting is important. Bila lighting you kena, then device number 2. Lepas device. Lepas tu masa saya edit tu saya macam fikir, alah kenapa putih dia tak lawa Edit pun sendiri? Edit sendiri. Belajar. Kau ingat senang? Pakai apa? Time ni masa tu pakai CapCut lah. Tapi lepas tu saya belajar DaVinci. 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 Disebabkan saya nak quality video saya lagi nampak saya belajar S-Log. So daripada situlah kita jadikan production tu lebih berkualiti and brand suka. Brand bukan dia macam lah budak ni boleh cakap depan kamera.
1 point. Kedua, video dia lawa. Yang tu lah bertambah-tambah point. Okay. Masa tu buat seorang lah. Buat seorang lah, tapi ada konsultan lah. Ada konsultan. Saya punya kawan kan, dia lebih bijak daripada saya kan. Jadi kita dengar apa yang orang bijak bercakap. Walaupun ada lah betul ke ni? Tapi kita, walaupun kita melawan, kita buat. Macam tu. Bersama dengan Prof Yu tadilah. Prof Yu satu yang real one. The real one pun ada The juga. real one. Okay. Bila Aisyah tengok ke belakang, the struggle yang Aisyah dah lalu, Aisyah rasa apa pada hari ini? Nak cakap saya stop struggle tu tidak. Sekarang pun masih lagi. Kita nak make sure yang saya consistent and kekal relevant dalam this industry. Jadi nak cakap stop struggle tu no. Sebab I pun masih lagi dekat mid tier, bukan top tier influencer. You tahu tak? Jadi struggle tu masih ada. Dan kalau saya tengok ke belakang sakit. Kalau boleh saya nak maju ke depan. Walaupun saya tak tahu apa yang berlaku lagi kat depan. Tapi kita ready lah for it. So Aisyah pernah tak rasa macam jadi influencer, saya rasa influencer, announcer, kita ada satu barang ni yang kita ada persamaan, which is hari esok we don't know. Betul kan? Kita tak tahu. Even you pun you kan ada buat freelancer juga kan. Semua lancer kan. Ya, kereta je tak ada. Sama. Lancer je kita tak ada. So sama je. Macam you ada announcing. Lepas tu you buat lagi konten makan-makan kan. So sama je. Kita tak kekal dengan satu benda. Kita buat banyak benda kan. Betul. Dan persamaan kita adalah esok kita tak tahulah apa benda berlaku kan. So kita kena prepare for it. Okay. So Aisyah pernah tak rasa macam aku kerja ni, yelah uncertainty yang ada betul. tu kan. Adakah Aisyah rasa macam sometimes tu macam give up dengan bahayalah kerja macam ni, risikonya terlalu tinggi. Baik aku kerja dengan company, cukup bulan ada gaji, lepas tu ada pencen and so on. Kalau dengar orang macam kakak saya kan, pencen ni banyak. Kita dengar wow. Kalau dia kerja macam 12 tahun dia dapat amount ni, dengar sedap. Tapi dalam masa yang sama saya tak nak pandang belakang. Saya tak nak kerja dengan orang dah. Sebab saya rasa tak apalah, gaji kecil, yang tu apa yang kita usahakan lah. Kalau kecil maknanya kau punya usaha sikit lah. Kalau kau usaha lebih, confirm banyak. Confirm banyak. Tengok jugalah. Tengok pada audience, pada engagement. Kadang depends. Kadang orang fikir kalau followers kecil tak boleh nak generate duit, tak boleh generate duit sangat. Tidak. Sebenarnya tak kisah you punya number followers berapa sekalipun. Tapi kalau you kena dengan audience you and engagement you dapat lebih banyak daripada follower yang banyak. Ya, betul. Alright. Jadi kita sambung lagi borak Rakan Muda Present Pop Culture. Alright, tengah borak-borak dengan Asha Sleepy Godzilla kat sini berkenaan tentang dunia-dunia freelance, influencer, self punya penjanaan income kan. Gerakkan saya panggil. Tak gerak tak makan. Gitu. Betul saya suka tak gerak tak makan. Tak makan. Okay Asha, mungkin boleh cerita sikit tentang macam mana dapat dengan brand-brand yang agak besar kolaborasi. Dari segi tu juga share lah, mana tahu boleh jadi kawan punya macam tu kena buat macam tu. Macam mana nak dapatkan brand macam mana nak dapatkan brand? Okay, contoh. Macam kalau saya, sebab saya macam fikir saya nak collaborate dengan one of the brand untuk laptop. Jadi kita buat laptop dulu. Jadi macam tadi tu, saya buat laptop dan Alhamdulillah sampai sekarang saya jadi a part of the Predator Ambassador. Predator Acer yang gaming laptop tu kan. So dapat laptop. Best. Jadi tengoklah kalau you guys rasa macam macam bulan ni saya punya goal nak dapatkan lebih mikrofon. Jadi kita buat dulu review untuk mikrofon apa yang ada. Sebab benda ni semuanya exposure. So apa yang you buat, orang nampak, dia boleh buat mikrofon punya review. Then brand lain akan datang. Depends lah kat mana yang you nak. Macam I fokus kat laptop, I fokus kat mikrofon. Mikrofon kat rumah memang dah macam kedai. Banyak. Baru-baru ni saya baru dapat. Boleh sebut brand ke? Boleh. Kalau saya rasa macam gah sikit. Flexing boleh je. Saya suka sebab ni adalah satu brand yang saya memang suka gila. So baru-baru ni saya dapat daripada Elgato. Wow. Brand Elgato. Jadi saya macam before ni agaknya dia nampak kot saya punya review mikrofon yang before. And tiba-tiba dia datang. So it's a collaboration between me and Elgato. Dia contact through apa?
Dia ada yang dia datang daripada TikTok, Instagram dan daripada my website. Okay. So make sure you punya number phone, contact number semua visible dekat social media you. So easy untuk orang reach you. Betul. Sebab ada yang sampai cakap, Asha, you punya DM ni annoying lah. Saya nak cakap benda tu, guys. Saya memang nak cakap benda tu. Saya tunggu dia berhenti sebab saya nak cakap. Aku kalau mesej Asha ni semua cakap, Bob pergi Roja Asha tu je. Aku malas nak Roja dia. Bukan sebab tak ada nombor ke apa. Aku boleh hi kan, kita hi dulu. Hi Asha. Dia akan keluar, hi I'm Asha, please ni. Benda tu saya pun sendiri tahu benda tu annoying. Tapi dalam masa yang sama, kalau orang betul-betul nak contact you, that is the important things. Orang macam klik je boleh terus pergi ke website dia, boleh dapat boleh dapat nombor phone dia. Walaupun kawan-kawan saya dah cakap dah, kawan-kawan tolonglah message WhatsApp. Janganlah message in social media. Macam tu okay, faham. Macam tu. Bila buat sendiri dulu dapatkan exposure. Semua buat sendiri dulu then dapatkan exposure. Depends pada barang apa yang you nak. Contoh kan, kalau saya nak buat makeup, saya akan buat makeup dulu. Buatlah, cuma mana buat tu, nanti datanglah brand. Semua sama je macam tu, Bob. Okay, tu so tadi dekat kat rumah ada banyak macam kedai. Kita punya mic ni pun dah lama. Ini asli kalau dapat yang baru. Aku dah Elgato tadi tu baik tu start tu. Nyak cantik muka dia. Tu aku punya. Okay, so far kalau boleh rate skala 10 kepuasan you jadi seorang freelance influencer ni, berapa you boleh rate? Wow. Kepuasan. Kalau I boleh rate dia keseronokan dan kepayahan, kesakitan. Kita pergi pada keseronokan dulu. Keseronokan. Best. Seronok dia 7/10 lah. 7/10. I suka sebab kalau dulu boleh cuti seminggu 2 hari je kan. Sekarang ni cuti 5 hari sekali. 5 hari seminggu. Tapi kadang-kadang saya tak ada cuti. Ya. Macam minggu lepas tak tidur. Memang due date back to back. Jadi macam 2-3 hari juga tak tidur. So happy dia 7/10 lah. 7/10. Kesusahan dia Alhamdulillah 11/10. Guys. Tak ada benda yang senang lah. Orang nampak je senang. Padahal dekat belakang takbir ke takbir? Takbir. Jangan takbir. Belakang tabir. Behind the scene lah. Behind the scene dia banyak benda nak kena set up. Banyak benda nak kena buat. Banyak benda nak kena belajar. Banyak benda nak kena planning. The whole process seronok tu seronok tapi sukar lah. Dia macam tu. Yang tu the reality one lah. So korang dengar tu kan. Dia punya keseronokan 7/10. Kepayahan, kesukaran 11/10. Tetapi yalah, terpulang kepada passion korang lah. Kalau korang rasa yes ini yang korang nak pursue, go for it. Okay. Alright Syah, terima kasih lepak hari ni. Okay. Dengar cerita Syah pun lepas ni nak ada barang-barang, nak buat kerja lain, nak review mic lagi lah apa. lah. Okay. Satu lagi sebelum nak kita belah, apa lagi yang Syah rasa Syah nak achieve dalam kehidupan sebagai seorang freelance influencer? Saya nak buat house production. House production. Kita nak buat yang memang betul-betul professional punya. Okay. Nak yang ada kamera mahal. Baik. Yang tu kita punya aim lah. Tapi tak tahulah tahun bila dapat kan. Okay. Nanti macam dudukkan orang semua dalam satu rumah, lepas tu buat macam Tak adalah macam tu. House production bukan letakkan semua orang duduk satu rumah. House production ni macam kita be a big company yang kita ada talent, kita ada semua facility, ada kamera besar-besar semua untuk ada buat studio. Mana tahu lepas ni aku buat filem. Wah, sembang kacik. Panas. Kalau dah sampai buat filem jangan lupa lah. Saya boleh kot berlakon setakat nak lompat-lompat pagar tu boleh. Alright, terima kasih Asha. Semoga Asha terus maju dalam apa yang Asha pursue. Semoga baik-baik untuk Asha lah. Okay, yang kaya nanti jangan lupa diri lah. So far tak lupa lagi. Lupa belanja lah sikit Milo Ice ke apa. Saya baru nak minta belanja. Aduh, okay lah, tak apalah, kita minta production belanja.
Alright guys, jumpa lagi untuk episod ke depan nanti, sebab kita dah episod yang terakhir untuk Rakan Muda Present Bob Culture. Kesempatan ini saya nak ambil untuk ucapkan terima kasih kepada korang semua. Semoga dengan support korang yang terus menerus untuk Bob Culture ni akan ada lagi ke depan insya-Allah, dan terus menerus. Sebab apa? Sebab saya dan Aisyah juga, kita lebih kurang sama. Kita tak tahu hari esok jadi apa, cuma perlukan support korang. Mungkin lepas ni jadi Aisyah Culture. Weh, dah bagi idea dekat buah satu masak. Jumpa nanti. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.